Assalamualaikum. Ini Tuan Rashid Peguam ni. Tuan Hafiz Peguam. Yang kita ada bincang tempoh hari. Yang saya bagi tahu apa masalah tu kan. Hari ni 14 hari bulan Oktober 2025. Bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1447 Hijrah. Okey. Tuan kena usulkan satu usul dekat mahkamah tu. Untuk cabar National Resources tu. Ini ada berkait dengan dokumen yang kata ada, yang tuan kata kena tangkap lah apa benda dengan Badan Pencegahan Rasuah. Saya nak bagi tahu Tuan Hafiz dengan Tuan Rashid, dia orang tu bukan Badan Pencegahan Rasuah. Dia orang tu daripada unit scammer kot yang ada dekat Cyberjaya tu. Tak tahu apa benda tu. Yang kita tahu dia ada connection dengan apa benda pusat training bodyguard tu. Dia ala-ala gangster sikit kot kumpulan tu. Kumpulan tu CEO dia, lembaga pengarah dia yang kena tangkap rasuah 400 juta dengan 500 juta. Itu adalah lembaga pengarah dia orang. Yang projek hilang longkang tak ada tu. Susun longkang dekat situ nak korek, tiba-tiba 2-3 hari lepas pada hujan tu, tengok dah tak ada dah. Dia orang hangkut longkang tu, pin apa benda, U longkang tu dalam ketika hujan. Weh, Wak, Jai, kau ada angkut longkang tu tak gitu? Kalau kau ada angkut longkang, Jai, kau bagi tahu aku. Sebab ada content creator daripada Indonesia ada khabar dalam hujan dia angkat U longkang tu. Sebab program tu berjalan serentak dekat Indonesia sana, Malaysia tu projek longkang tu dengan jalan tu dekat sana sekali. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih, kita jumpa lagi next video insyaAllah.